Memang kerja jin setan siang malam, nak bagi kita gaduh-gaduh, nak bagi kita pecah belah, nak bagi kita cerai-berai, nak bagi kita bunuh diri. Itulah kemuncak kejayaan setan. Sampai peringkat Kak ada ikrar nak bunuh diri. Kami pun dah sampai berjambak agama lah sebenarnya. Tahannya. Sabarlah. Tahannya. Sabarlah. Percayalah cakap saya. Kalau Kak cerai, Kak akan kahwin lain tau. Kak tak boleh halang benda ni tau. Jodoh ni. Adat kata Kak akan kahwin lain. Abang pula duduk dengan handsome, dia pun akan kahwin lain. Apa jadi dengan budak-budak ni? Mereka duduk tengah-tengah. Pergi rumah Kak, ada adik baru dengan suami baru. Suami baru pun kelin-kelin je. Pergi rumah ayah, ada mak baru. Mak baru duduk kelin-kelin. Apa jadi dengan anak 5 orang ni? Hidup lama. Kita nak mati dah, tak lama dah. Lah umur 40. Lah ni umur 46 dah cik. Oi, bukan senang nak kahwin, nak mula hidup baru ni. Tapi takat nasihat macam ni, boleh nasihat aja. Dia tak bagi kesan, dia bagi kesan lah je. Sekejap dia hilang, pasti ada setan dalam badan. Setan tunggu nak tepuk tangan je. Kejayaan paling besar pada setan, jin ni, bila saya tanya mereka, apa kejayaan paling besar apa? Malahan mereka akan dapat anugerah apabila orang yang mereka target bunuh diri. Percayalah, dunia ni sementara saja. Jadi saya short bab setan, bab jin, bab setan, bab jin, bab kita dengan keluarga, bab kita dengan kawan-kawan ni, kita kena settle pelan-pelan. Orang kata jangan duduk sekali dengan orang tua, apa semua macam tu lah. Untuk nak, sebab kita bukan kita yang kawal ni, benda lain untuk kawal kita ni. Sedangkan baru 2 bulan. Baru 2 bulan ni. Balik sini. Yalah. Dah jadi macam ni dah. Itulah. Memang macam tu dah. Bila duduk dekat-dekat, walaupun tak duduk sekali rumah asing pun, kalau duduk kat dia beradik pun jadi cerita juga. Kalau bukan duduk asing, duduk kat KL pun sama juga. Jadi saya sure kita makan madu tengok mana kalau ada jin setan kita bakar bagi selesai. Lepas itu repair balik sistem saraf ni supaya lebih tenang. Bukti ni kalau Kak nampak lah orang mula-mula tadi nampak bahagia aja. Naik motor pun bahagia aja, hidup daripada bahagia dah. Bebas daripada jin setan apa semua. Tenaga apa kuat balik. Betul. Melalui bandu tu. Saya tunjuk pengakuan.